Okay, Assalamualaikum gang. Welcome back to my channel. Video kali ni aku nak terjah ni kedai ni, kedai bumbu babah Kuala Terengganu. Tengok sini review orang bagi 4.1 daripada 16 orang. Ada orang kata wow, sedap lah kedai ni. Sebab kedai ni baru lagi. Jadi jom tengok aku pergi makan. Okay, kedai bumbu babah ni dia dekat ni, dekat dengan ni Kamda, Gedung Aneka. Orang Terengganu tahu lah. Itu dekat dengan bank BSN ni. Kalau makan malam dia boleh free ni, nasi putih free, lepas tu IC kat free. Kalau makan malam lah. Nak nampak? Kita beli dua. Sambal belacan Indo. Menu-menu dia. Rendang daging, putih, nasi padang biasa, telur, terung goreng dengan nasi padang, ayam habuk. Ni macam makan. Ni macam mana dapat 10%? Kena scan membership. Daftar lama tau. Kejap je. Kejap kan? Boleh kejap kan? Oh, perfect. Pas ni. Okey gang, sekarang ni aku dah order yang set ada urat keting macam ni, lepas tu ayam habuk, nasi. Lepas tu satu lagi lauk daging botok tu. Lepas tu dengan ni keropok apa, ramai orang kena ambil ni sekali dengan gula. Sekarang ni aku nak try rasa. Ni review yang jujur kan, sama sedap ke tak. Air tak banyak pilihan, sama air kosong je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sambal ya. Bismillah. Bagi aku sambalnya sedap. Nice. Sambal hijau ni. Also nice. Urat keting. Ini first time makan urat keting. Bismillah. Bro, bagi aku sudah aku tengah lapar sekarang ni. Jadi dari segi rasa tu memang sedap. Pedas tu okey. Apa tu ni? Tepuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Angki. Tak. Dia kau masin. Sebab dah rasa daging pula. Ni daging ni. Besar lagi. Lagi okey, cuma agak liat je lah. Sekejap. Ni bagi sekali ni. Ni bayang tau. Ya.
Kangkung. Tak kangkung. Macam-macam ni. Yang ni pucuk ubi. Dia siap sekali ni. Bagi aku sambal yang ni sedap. Pedas tu tak over sangat dan ada rasa manis-manis juga. Bagi tekuk aku adalah sedap. Recommend, highly recommend juga lah rasanya. Harga pun okey lah. Enggak, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah yang aku dah habis dah ni. Memang sedap lah, saya recommend. Aku nak nambah lagi tapi fikir aku tengah dari sekarang ni, jadi tahan gitu lah. Apa-apa pun memang sedap sini. Boleh nak terasa sini yang Melayu kita punya kot. So okay. Jangan lupa subscribe aku punya channel, support aku. Lepas tu tekan button like, comment sikit, share. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.